Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM, ingin memberitahukan bahwa saat ini tidak ada informasi terbaru mengenai keputusan penangguhan yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. FAM saat ini masih menantikan dokumen keputusan lengkap dari FIFA. Proses banding akan dimulai setelah mereka menerima dokumen keputusan tersebut. Sehubungan dengan itu, FAM tidak akan merilis pernyataan atau perkembangan lebih lanjut hingga proses banding selesai sepenuhnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Datuk Nur Azman Haji Rahman yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM. Berikut komentar warga Malaysia yang marah dan ejekan warga Vietnam saat mengetahui dokumen pemain yang tidak jelas. Saya pikir tim nasional Malaysia harus bermain di planet lain. Aibnya sepak bola dunia secara umum, Asia secara swasta. Ramai yang sedang tunggu berita terbaru apa yang berlaku antara FAM dan FIFA. Dah berapa hari tak ada update. Harap FAM transparankan pemain-pemain dari luar kepada rakyat Malaysia supaya tak jadi isu lagi. Ni dah tiba-tiba datang, lepas tu data pemain pun tak ada kat mana-mana. Satu pemain Afrika Selatan masih didenda. Bagaimana jika Melayu menipu 7 pemain? Tunggu je ke, tak buat segala apa pun ke untuk menidakkan keputusan negatif FIFA. Diorang yang report, confirm main duit punyalah. Ini FIFA weh. Confirm keputusan memasukkan dog itu benar. Gara-gara FAM, kita rakyat Malaysia mendapat maluan, hinaan, cercaan dan makian daripada netizen luar. Apa nak jadi pada FAM? Bubar FAM, bubar Harimau Malaya. Senang cerita. Elok ampa tunggu FIFA kah tempoh ranyuan yang mereka bagi pun tamat? Mereka saja tu bagi jawapan penghakiman lambat. Gantung je lah sukan yang tak ke mana-mana ni. Dapat dana kemain banyak dari dulu. Alik-alik guna shortcut. Itu pun kantoi. FIFA masih tunggu FAM dedahkan susur galur 7 pemain yang digantung. FAM pula tunggu dokumen penuh keputusan penghakiman FIFA. Habislah 10 hari. So, tindakan yang telah diambil FAM setakat hari ini ialah menunggu. So, kita pun tunggu je lah sampai habis 10 hari. Dah tu, dokumen pun tak solid. Mana mahunya? FIFA nak layan? Kalau penghakiman FIFA tak keluar, keputusan penuh dalam tempoh 5 hari lagi, maka sahlah Malaysia dihukum sebab masa rayuan dah tamat. Nice, kau tunggulah sampai tamat supaya ada alasan. FIFA bilang kau memasukkan dokumen. Anda mengedit dokumen palsu untuk imigrasi. Apalagi yang kalian tunggu? Mereka yang terlibat harus mengundurkan diri dan pergi ke kebun binatang. Tunggu apanya? Tempoh 10 hari itu kau kena selesaikan, bukan tunggu. Kuat, FAM. Nak belitkan semua. Tunggu dokumen rasmi lah. Mudah cerita, duit bukan segala-galanya nak palsukan dokumen. Patut Presiden FAM pun lari awal. Duri jar kalau tunggu dalam tu. Macam manalah korang ni buat kerja? Memalukan lah. Dunia hairan juga macam mana begitu ramai pemain-pemain heritage Malaysia dari Latin, Spain. Sedangkan negara-negara ni tak ada rekod jajah Melaya dulu. Majoriti pemain warisan yang dibawa masuk dari negara-negara Latin. Anyway, tahniahlah dengan revolusi Harimau Melaya idea TMJ ni. Mana bapak bola Malaysia yang angkut parti ni dulu? Tak nak ambil tanggungjawab ke? Mesti kantoi lah. Ingat FIFA ni bodoh ke? FIFA mesti pelik. Ramai betul keturunan Malaysia yang ada di negara-negara Latin dan Eropah. Semuanya main bola. Macam mana FIFA boleh gantung pemain sedangkan dokumen penuh penggantungan pun tak siap lagi? Biasanya tindakan hukuman penggantungan dibuat selepas selesai segala dokumen telah tersedia. Lembab juga orang dalam Wisma FIFA di Zurich. Sama seperti di Wisma FAM Kelana Jaya. FAM jangan nanya player-player tu. Depa semua player profesional.
ada kerja yang panjang lagi. Kalau kena binda setahun akibat kesalahan teknikal dari FAM, siapa nak tanggung mereka? Nak naik balik, nak cari kelab lagi, bukan senang. Duduk atas kerusi empuk dekat Kelana Jaya memang seronok. Yang player jadi mangsa. Jangan hanak sangat.